Jumaat kita pagi ini, InsyaAllah. dengan topik yang seperti kami kabarkan sebentar tadi, maksiat tanpa taubat. Jadi mari siapa yang boleh dengar radio, dengar di radio. Siapa yang boleh tonton di Facebook, buka Facebook lalu besar-besar bagi nampak jelas dan terang. Dan juga kalau dengar di streaming online di aplikasi IKIM pun boleh juga kita bawakan topik Jumaat, tajuknya maksiat tanpa taubat. Dan macam tajuk drama pun ada juga ni. Dan Ustaz kita sudah pun bersama kita di konti Al-Fadhil Ustaz Umar Abdul Aziz, Imam Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita pagi ni? Alhamdulillah, syukur. Masya-Allah, dalam Facebook kita ni nampak Ustaz macam pelajar tahfiz, nampak macam student lagi muda belia. Dah berumur dah. Subhanallah. Terima kasih Ustaz, lama tak jumpa dapat datang ke konti kita pagi ni. Terima kasih jemput. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Jom Ustaz, kita mula mukadimah kita. Apa yang nak kita cerita untuk tajuk maksiat tanpa taubat? Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita beruntung berada pada pagi yang mulia, bulan yang mulia. Kita dah masuk pada bulan haram, bulan yang mulia, bulan Rejab. Kemudian kita berada pun pada waktu yang mulia, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih lagi beri kepada kita kekuatan, yang masih lagi beri kepada kita bimbingan. Lalu inilah tajuk yang telah diberikan pada hari ini, itulah maksiat tanpa taubat. Bukanlah dia bererti galakan buat maksiat, tidak. Tapi sebenarnya dia adalah tanda soal. Maksiat tanpa taubat, bolehkah itu terjadi pada manusia? Kerana sepatutnya setiap maksiat itu perlu disusuli dengan taubat. Lalu inilah dia hadirin hadirat para pendengar yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita telah dilahirkan ke dunia ini tanpa pilihan. Kita tak boleh pilih nak lahir daripada perut mana, daripada ibu bapa yang mana, di negara mana, pada hari apa, keadaan apa dan sebagainya. Tak ada pilihan. Walaupun sebahagian orang dia cuba juga untuk pilih hari, nak lahir pada 31 Ogos ke, pada tahun baru ke. Tapi sebenarnya itu Allah yang tentukan kita datang ke dunia ni tanpa pilihan. Dan kelak kita tak tahu bila, mungkin sebentar lagi, mungkin beberapa tahun lagi, beberapa belas tahun lagi, kita pun akan tinggalkan dunia ini tanpa pilihan. Tak boleh pilih nak mati dalam keadaan mana, bagaimana, bersedia ataupun tidak. Lalu datang kita ke dunia tanpa pilihan. Pergi pun nanti tanpa ada pilihan. Lalu apakah pilihan yang kita ada? Itulah pilihan ketika mana kita hidup di dunia. Itulah pilihan sama ada seperti mana firman Allah, kami berikan kepada manusia itu anggota badan, walisanan wa syafatain, berikan kepada manusia itu lidah dan dua bibir. Apakah tujuannya? Wahadainahun najdain, itulah tak lain tak bukan supaya manusia itu boleh pilih salah satu daripada jalan. Jalan menuju kepada Allah dan jalan menuju kepada neraka yang mana ciptaan Allah. Begitu juga dalam tempat yang lain. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah tunjukkan kepada manusia itu jalan. Jalannya jelas. Sama ada nak menjadi syakira ataupun kafura. Lalu para pendengar, hadirin dan rahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita hidup dekat dunia yang kita tak tahu berapa lama ini kita ada pilihan. Lalu semestinya kita kadang-kala terleka. Nama pun manusia, sumiyal insanu bin nisyan. Dia cepat lupa, dia cepat alpa, dia cepat lalai dan leka. Lalu apabila manusia itu dia lupa, maka selalunya dia terjebak dengan pujukan nafsu dan juga syaitan untuk melakukan dosa. Lalu apabila manusia itu buat dosa,
yang mana tidak ada manusia yang terselamat daripada dosa illa masya-Allah, kecuali orang yang Allah pilih, para anbiya dan sebahagian daripada salafun salih, yang seperti mana kata Imam Ghazali, tak mustahil seseorang itu langsung tak melakukan dosa, tak mustahil, ada kemungkinan, tetapi yang pastinya adalah para nabi Allah pelihara mereka daripada melakukan dosa. Lalu apabila kita akan sentiasa, bahkan selalu dan kerap kali melakukan dosa, maka pada waktu itu apakah cara yang paling baik untuk kita dekatkan diri kita dengan Allah? Tidak lain tak bukan dalam istilah agama kita dipanggil taubah. Lalu mana mungkin kita buat dosa tapi kita tidak bertaubat? Mana mungkin kita yang anggap diri kita ini hamba, kita boleh lupa untuk taubat? Mana mungkin yang kita mengaku Allah itu Tuhan kita, tapi kita melengah-lengahkan taubat? Sebab itulah tajuk pada hari ini tak lain tak bukan nak mengajak kepada kita, ya, maksiat itu akan berlaku daripada setiap makhluk yang bernama manusia. Tapi apabila dosa itu telah berlaku, maka janganlah kita melengah-lengahkan taubat. Itulah tajuk dia, maksiat tanpa taubat. Bukanlah galakan untuk buat maksiat tanpa taubat. Tidak. Tapi sebenarnya nak timbulkan soalan. Maksiat tanpa taubat, bolehkah begitu? Maka sebenarnya jawapan dia sama sekali tak boleh. Daripada seorang hamba yang kepada Tuhan dia Zat yang Maha Esa, dia lupakan dosa dengan dia tinggalkan taubat, maka perkara itu sama sekali tak boleh terjadi. Lalu itulah mukadimah seringkas tentang tajuknya dahulu. Itulah maksiat tanpa taubat tak sepatutnya datang daripada kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih Ustaz untuk mukadimah sebentar tadi, cantik sekali untuk ajak kita semua bermuhasabah, dan mungkin apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi itu mungkin sedang kita lalui. Betul. Kita tahu kita tengah buat salah, tengah buat maksiat di hadapan Allah Taala, yang kita tahu Allah nampak dan tahu serba-serbi, tapi belum hadir lagi rasa nak bertaubat, ataupun mungkin ada yang dah taubat banyak kali Ustaz, tapi masih lagi buat ni. Jadi itu yang kita ajak sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita bermuhasabah untuk tajuk ataupun topik Jumaat kita pagi ni. Jadi Ustaz, bila kita dah ada gambaran yang Ustaz bagi tahu tadi, dan kita pun tahu para asatizah kita menyebutkan cara kita mati nanti bergantung pada bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup ni bergelumang dosa dan noda, kita takut matinya jauh daripada husnul khatimah. Ustaz, macam mana Ustaz kita nak cerita lebih lanjut lagi tentang maksiat tanpa taubat ni? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu para hadirin, hadirin pula tak ada siapa hadir. Boleh hadir insya-Allah majlis lalu, berdua. Betul. Lalu amin. Para ada juga yang hadir dua orang. Ya, betul. Lalu para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dosa itu meninggalkan kesan pada hati. Hari ini kita sebagai manusia, kita sanggup habiskan masa, harta kita untuk jaga akan anggota luaran kita. Kalau hati luaran kita sakit, hati yang doktor boleh nampak, kita boleh lihat, kita boleh scan. Hati tu kalau rosak, jantung tu kalau rosak, kita sanggup habiskan jutaan ringgit untuk selamatkan dia. Tapi sebenarnya ada satu hati maknawi yang mana tak dapat dilihat, yang dipanggil sebagai qalbun. Lalu hati itu sebenarnya dia pun sakit. Dia pun akan sakit ketika mana kita buat dosa dan kita tak bertaubat. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnabal abdu", bila ada seorang hamba Allah itu, Allah masih lagi panggil hamba. Itu sayangnya Allah pada kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adnabal abdu", bila seorang hamba itu buat dosa, nukita, diletakkan satu titik hitam dalam hati dia. Lalu titik hitam itu maksudnya memberi kesan. Lalu apakah kita perlu buat untuk hilangkan titik hitam tadi, tumpuk hitam tadi? Itulah kena bertaubat. Tapi malangnya manusia, sedihnya manusia, termasuklah kadang-kala kita tak nak taubat, kita lengahkan taubat, lalu titik hitam itu kekal. Lalu bayangkan sehari berapa banyak dosa kita buat. Adakah kita boleh kata tak ada? Itu adalah sukar. Adakah hanya 10? Katakanlah kita hanya buat satu hari 10 dosa. Bayangkan kalau 100 hari kita tidak bertaubat, dah 100 tumpuk hitam. Bayangkan kalau setahun tak bertaubat, dah berapa banyak tumpuk hitam yang ada. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah gambarkan, bila tumpuk hitam itu bertambah tanpa dihilangkan, bertambah tanpa bertaubat, bertambah tanpa kita ambil peduli, lalu apakah yang terjadi? Kalla bal rana ala qulubihim, hati itu akan menjadi ran, hati itu akan menjadi keras, hati itu akan menjadi tak memberi kesan kepada dia perkara yang lain. Kenapa? Makanu yaksibun, kerana amalan kita sendiri.
Lalu sebab itulah dosa sebenarnya memberi kesan. Lalu sebab itulah kata para ulama, untuk galakkan manusia itu dalam dia kenal Allah, jangan dia hanya beribadah tanpa taubat, tapi hendaklah dia sentiasa bertaubat, sentiasa beristighfar, sentiasa melakukan amalan yang baik, sentiasa melakukan perkara yang Allah suka. Lalu sebab itulah taubat sangat penting. Kalaulah tidak, hati kita rosak. Kerana hati itu adalah raja. Apabila hati itu dah menjadi gelap kerana tumpukan dosa, lalu anggota badan kita akan ikut hati tadi, pemikiran kita akan ikut hati tadi, pergerakan langkah kaki kita akan ikut hati tadi, semua perbuatan kita yang kita sedar ataupun tidak akan ikut hati tadi. Sebab itulah Nabi SAW dan Al-Quran gambarkan kepada kita untuk kita sentiasa bertaubat. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Sebelum daripada ayat itu Allah sebut fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat. Siapakah orang yang mana dia suka buat dosa? Wattaba'us syahawat, orang yang suka ikut nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya. Lalu Allah kata binasalah orang yang ikut nafsu. Tetapi illa man taba, walaupun dia ikut nafsu, tetapi kalaulah dia bertaubat, wa amana wa amila salihah, Allah sanggup tukar faulaika yadkhulunal jannah. Daripada dia sepatutnya masuk neraka kerana ikut nafsu, Allah tukar kepada dia akan dimasukkan ke dalam syurga kerana Allah itu nak akan kita kembali kepada Allah. Sayangnya Allah kepada kita. Lalu itulah dia poin yang kedua kita tekankan. Yang pertama tadi kita dah sebutkan bahawa dosa itu, maksiat itu akan berlaku. Dan yang kedua kita nak tekankan adalah tidak lain tak bukan dosa memang meninggalkan kesan pada hati kita. Dan bila hati kita ada kesan dengan dosa tadi, maka dia akan memberi kesan kepada anggota lahir kita, anggota luaran kita. Lalu sebab itulah kata Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, antara sebab kenapa seseorang itu perlu segera bertaubat adalah dosa akan mengikat dia. Daripada apa? Daripada dia buat ketaatan kepada Allah. Kalaulah dia buat sekalipun, kerana dia dah terbiasa, dia akan buat dalam keadaan letih, lesu, tak bermaya, tak bersemangat. Kenapakah itu? Itu semuanya sebab daripada dosa. Kuatnya dosa. Lalu sebab itulah ini poin yang kedua, yang mana kita dah tahu taubat itu adalah sangat penting untuk kita menghilangkan kesan dosa yang ada pada hati kita. Ya, baik. Masya Allah. Bayangkan Ustaz, kalau kita nampak atas kertas putih, tiba-tiba ada satu titik, yang satu titik hitam tu yang kita nampak, ini kan pula maksiat yang banyak kita buat, titik-titik noda-noda dosa yang makin banyak dan menghitamkan hati yang asalnya bersih dan suci. Kejap lagi Ustaz akan sambung lagi mungkin poin-poin lanjut bagaimana kita, ada yang sahabat kita di WhatsApp bertanya, Ustaz macam mana nak mula Ustaz? Mungkin dah rasa rasa bersalah, ada dosa dan sebagainya. Cuma macam mana nak mula dan mungkin apa tanda-tanda sekiranya taubat kita itu diterima. Ustaz, ya? Okay. Baik. Kita berehat seketika. Dan untuk anda kalau katakan ada persoalan, terus ajukan soalan anda ke talian WhatsApp kami 0112900404 ataupun di Facebook Live kami. Okay? InsyaAllah. Okay, terus saja berhibur bersama dengan Syahir dengan Aku Yang Berdosa. Hari Warna Pagi. IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Man, tolong ambilkan puyuk besar bawah tu. Sekejap Mak, saya ambilkan. Kaki Mak ni Man, asyik rasa sengal-sengal je. Kalau lipat tak selesa betul rasanya. Nak berdiri lama-lama pun tak tahan kaki Mak ni Man. Lah, kenapa dengan kaki Mak tu? Nampak macam teruk je. Sendi dengan betis Mak ni selalu lenguh-lenguh je. Kalau duduk lama-lama langsung kebas kaki ni Ni Mak, ambil ni. Sendi, minuman kesihatan untuk sendi dan lutut. Produk apa ni Man? Sendi? Ya Mak, sendi. Minum satu sudu pagi, satu sudu malam. InsyaAllah, Mak istiqomah minum pasti ada hasilnya. Dapat bantu hilangkan masalah sendi, kebas-kebas kaki Mak tu, berikan tenaga dan macam-macam khasiat lagi lah. Ni, Mak tengok kat kotak ni. Maklumat lanjut, like Facebook Sendi HQ. Kecilnya tulisan nombor telefon ni. Jap, Mak nak salin lah. Boleh Mak kongsi dengan kawan-kawan Mak kat surau tu? Ni Aman tuliskan kat kertas 017-393-0036. Kecilnya kau tulis Manoi. 017-393-0036.
Nanti Mak nak share dengan kawan-kawan Mak. Eloklah tu Mak. Jangan lupa nombor tu 017-393-0036. Sama-sama ikhtiar untuk sihat dan cergas panjang masa. Sama-sama boleh usaha perbaiki untuk sempurnakan ibadah dengan sebaiknya, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Man. Sayang Man. Sama-sama Mak. Sayang Mak juga. Hubungi sekarang 017-393-0036. Ingin anak cepat membaca? Bonda No Resources memperkenalkan kaedah membaca Express I dan Express I Reading. Kaedah mudah untuk belajar membaca bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang unik dan lain daripada yang lain. Sungguh mudah dan ekspres. Kini belajar membaca dengan kaedah Express I lebih mudah dan menyeronokkan. Belajar macam tak belajar. Hubungi 019-993-3668. 019-993-3668. Dah sedekat dah. Dah sedekat ke? Iyalah, dah sedekat dah telekong Siti Hadijah tahun ni. Sempena 2019, rebut peluang untuk menangi 1,000 pasang telekong Siti Hadijah dengan melayari dahsedekat.com. Boleh hadiahkan pada mak dan yang tersayang. Tertakluk terma dan syarat. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Warna Pagi IKIM. Kembali bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi pagi ini, dan pastinya topik Jumaat kita pagi ini maksiat tanpa taubat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Umar Abdul Aziz yang juga merupakan Imam Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam. Ya, Alhamdulillah kembali kita sambung untuk persingan berikutnya, tajuk maksiat tanpa taubat Ustaz. Ada juga sahabat-sahabat kita yang dah pun bertanyakan soalan di WhatsApp. Ada yang tanya Ustaz macam mana nak mula langkah pertama dengan untuk bertaubat ni Ustaz. Dan kemudian mungkin apa pula, seorang lagi tanya di WhatsApp tadi, apa pula tanda kalau taubat kita dah diterima. Mungkin Ustaz boleh selang-selikan dengan poin Ustaz sendiri. Silakan. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Jadi apabila kita dah tahu akan dosa tadi, jadi untuk mula tentang taubat itu seperti mana sabda Nabi SAW, yang Imam Ghazali pun ambil hadis ini dan letakkan dalam kitabnya Minhajul Abidin. Hadis daripada Imam Ibnu Majah yang mana sabda Nabi SAW, at-taubu nadamun. Itulah dia, taubat itu adalah penyesalan. Taubat itu bukan sekadar istighfar pada lidah. Itu pun dituntut istighfar pada lidah. Taubat bukan sekadar apa, tetapi taubat itu lebih adalah penyesalan daripada hati. Lalu sebab itulah kata Imam Ghazali rahimahullah, untuk mula taubat, menyesal ini kita tak boleh buat-buat. Sebab hati bukan benda yang kita boleh kontrol sesuka hati. Tak boleh. Kita contohnya, mungkin luaran kita, mata kita menangis. Tapi mungkin kita menangis kerana perkara yang lain. Sebab dalam taubat, antara syarat taubat yang kita akan sebut nanti di hujung, adalah dia mesti menyesal kerana Allah. Dia mesti kerana Allah. Lalu kalaulah dia menyesal kerana manusia pinggirkan dia, lalu itu bukan taubat. Kerana bukan Allah. Nangis. Dia nangis juga. Luaran dia nangis. Lidah istighfar. Mata mengeluarkan air mata. Tapi jauh dalam lubuk hati dia bukan kerana Allah. Kerana dia kehilangan keluarga dan kawan. Jadi Allah lebih mengetahui tentang hati. Lalu kalaulah contohnya dia menangis, dia meraung, dia sedih, lidah dia kata menyesal, tapi dalam hati dia menjadikan sebab itu adalah kerana dia hilang harta dia, kerana dia hilang jawatan takhta dia, kerana dia hilang kawan teman keluarga dia, maka itu semuanya kata Imam Ghazali itu bukan taubat. Taubat mestilah kerana Allah. Tujuan dia mestilah kerana Allah. Lalu bagaimana nak hidupkan penyesalan tadi? Lalu sebab itulah kata Imam Ghazali, ini dipanggil Muqaddimatut Taubah. Apakah Muqaddimah Taubah? Itulah kata Imam Ghazali, yang pertama tidak lain tidak bukan adalah zikru ghayati qubhiz dzunub. Ingat balik akan dosa-dosa dan keburukan dosa yang kita buat. Sebab kalau kita tak ingat dosa, macam mana kita nak taubat daripada dosa yang mana? Kita tak tahu, saya taubat, tapi dosa yang mana? Saya pun tak tahu apa dosa dia. Lalu sebab itulah muqaddimah, permulaan kepada taubat. Sebab tadi soalannya adalah bagaimana nak mula. Permulaan kepada taubat adalah zikru, ingat. Ghayati qubhiz dzunub, betapa teruknya dosa yang pernah kita buat itu.
Apa dosa yang kita buat? Sebab itulah dalam Al-Quran Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bagaimana nak takut kepada Allah itu? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap yang bernyawa itu memerhatikan balik amalan yang dia telah buat. Lalu itu memberi gambaran bahawa nak datang penyesalan yang pertama, dia mesti tahu untuk apa dia bertaubat, dosa yang mana, dan keburukan dosa itu perlu dibayangkan dalam jiwa dan hati dia. Lalu sebab itulah kata Umar bin Khattab dalam riwayat Musannaf Ibn Abi Shaybah, hasibu, sentiasa cek balik amalan kita, qabla an tuhasabu, sebelum Allah yang akan cek nanti. Kalau Allah cek pada hari kiamat, binasa kita. Bagaimana kita nak jawab depan Allah? Dan sebab itulah digambarkan di sini, tidak lain tak bukan, kata Imam Ghazali, permulaan kepada taubah tadi mestilah akan ingat balik dosa. Mana mungkin kita duduk, astagfirullah, dosa apa? Tak tahu. Mana kena spesifik Ustaz? Kena ingat apa balik dosa yang kita buat. Sebab syaitan tugas dia lupakan kita akan dosa. So bila manusia lupa dosa dia, cuba kalau kita tak muhasabah, yang mana istilah ulama tasawuf adalah muhasabah, dalam hadis pun digambarkan sebagai hasibu, muhasabah. Bayangkan kalau contohnya kita, ada orang tanya soalan, semalam ada buat dosa tak? Kalau tak muhasabah, jawapan yang akan keluar, macam tak ada. Ya Allah. Bila masa betul, bila masa aku buat dosa. Lalu sebab itulah, tanpa ingat, syaitan akan lupakan kita akan dosa. Dan jangan kita ingat dosa tu, kita ingat kelazatan dia. Ada setengah orang dia ingat dosa, aku buat dosa, lepas tu dia ingat balik, seronoknya buat dosa ni. Tidak. Bukan ingat kelazatan dosa itu akan menjadikan kita nak lagi buat dosa. Ingat keburukan dosa tu. Bayangkan bila kita buat dosa, kita semakin jauh daripada Allah. Bayangkan sebab kita buat dosa, Allah tarik keberkatan. Bayangkan bila kita buat dosa, kita mencabar Allah. Bayangkan kita buat dosa, kita langgar apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Lalu itu akan melahirkan penyesalan. Lalu apabila kita dah ingat yang pertama, keburukan dosa yang kita buat tadi, maka kata Imam Ghazali rahimahumullah, yang kedua kena ingat, zikru syiddati uqubatillah. Allah bila seksa Allah bukan main-main. Allah bila seksa, Allah seksa kita sehingga kita takkan mampu. Sebab itulah Allah gambarkan dalam banyak tempat dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Dah terbakar kulit ni dalam neraka, kenapa Allah gantikan dengan kulit yang baru, dengan kulit yang lain? Liyadhukul azab. Allah nakkan kita rasa siksaan yang lebih pedih, siksaan yang lebih teruk. Lalu Allah bila seksa, siksaan Allah bukan main-main. Syadidul iqab. Allah itu siksaan dia amat berat. Lalu pertama ingat dosa, yang kedua ingat yang Allah akan seksa atas setiap dosa, dan yang ketiganya adalah tidak lain tak bukan, kata Imam Ghazali rahimahumullah, zikru dha'fika wa qillati hilatika fi dhalik. Ingat yang kita ni takkan mampu tanggung seksa Allah. Ingat, sebab bila kita dah buat dosa, kita kena azab, dan azab Allah itu pedih. Dan adakah kita mampu tanggung? Kata Imam Ghazali, kalaulah pukulan manusia pun kamu rasa sakit. Ya, betul. Menangis, tak boleh tahan. Kalaulah gigitan nyamuk pun tak khusyuk solat. Kena nyamuk gigit sakit. Itu baru nyamuk. Kalaulah contohnya kepanasan dunia pun kita tak tahan. Maka bayangkan, 3 benda itu cukup, kata Imam Ghazali. Pukulan manusia, gigitan serangga yang kecil, kepanasan matahari. Maka bayangkan kalaulah hari akhirat, adakah kamu mampu tanggung pukulan malaikat neraka Zabaniyah? Bagaimana malaikat neraka pukul kita dan sebagainya. Bayangkan kepanasan neraka dan kepanasan padang mahsyar, yang mana didekatkan matahari qadra mil dengan jarak hanya 1 mil. Itulah 1 mil ini adalah alat yang digunakan untuk celak. Kayu celak yang kecil, matahari didekatkan sampai itu. Dan kepanasan api neraka. Bagaimana? Bayangkan dekat dunia kita tak boleh tahan dengan gigitan serangga kecil, sakit, nyamuk, semut dan sebagainya. Bayangkan pula apabila dekat akhirat nanti yang akan gigit, kata Imam Ghazali dalam hadis, kalajengking yang mana besarnya seperti baral, mule.
Besar kali jengking tu seperti baral. Bayangkan bila dia sengat kita, gigit kita dan sebagainya. Lalu sebab itulah kata Imam Ghazali, ulang setiap benda ini. Itulah buruknya dosa yang kita telah buat. Beraninya kita cabar Allah. Yang kedua, Allah bila seksa tak akan ada belas kasihan. Dan yang ketiganya adalah tidak lain tak bukan, apabila kita ingat lemahnya kita tak akan mampu tanggung seksaan di hari akhirat nanti. Maka bila kita ingat itu selalu, barulah dia akan lahir penyesalan. Bila kita tengok nanti kita akan sendirian. Hari ini kenapa manusia sedih? Kerana dia bersendirian. Tak ada siapa nak bersama dengan dia. Kenapa dia sedih? Kerana dia hilang kemuliaan daripada sudut jawatan harta. Harta itu menjadikan manusia mulia pada pandangan dia, pada rasa dia. Lalu bila hilang harta, dia sedih. Bila hilang jawatan, dia sedih. Tapi bayangkan dekat akhirat sana, kita hilang segala-galanya bila kena seksa. Tidak ada kawan dan teman, tidak ada kekayaan, tidak ada jawatan, tak ada siapa yang boleh bantu kita. Lalu bayangkan sepatutnya berapa banyak lagi kesedihan yang perlu kita ada. Benarlah sabda Nabi SAW, taubat itulah sebenarnya nadam, penyesalan. Tapi nak lahir penyesalan bagaimana? Inilah cara permulaan dia. Ingat 3 benda tadi, kararaha, dia ulang-ulang berkali-kali, maka akan lahirnya penyesalan. Bila menyesal itu, dia bertaubat kerana Allah, bukan kerana benda lain. Dia lahirkan istighfar pada lidah dia. Dia berusaha untuk perbaiki amalan dia. Sebab itulah kalau kita tengok ayat-ayat taubat, illa man taba wa amana wa amila salihah. Dia kena turuti dengan amal salih. Dia tak boleh kata dia taubat, tetapi kemudian dia tak buat amalan soleh. Dia tak kata dia taubat, tapi dia masih lagi tak buat apa-apa nak tunjukkan dia bertaubat. Dia memang taubat itu lahir daripada penyesalan daripada hati, tetapi mesti dizahirkan pada amalan. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Dia kena bersungguh-sungguh buat amalan baik. Lalu itulah dia jawapan kepada soalan yang pertama. Tak lain tak bukan bermula daripada nak lahirkan menyesal tadi. Kerana Allah, bukan kerana yang lain. Dan itulah cara kita ulang berkali-kali perkara itu dalam hati. Lalu itulah yang kita harapkan boleh berlaku, insya-Allah. Memulakan taubat kita daripada maksiat yang kita lakukan. Dan rasanya tangisan kita pun perlu kita muhasabah juga, Ustaz. Kerana apa kita menangis? Kita menangis. Subhanallah. Nak dapat kerana Allah itu yang setiap kita masih mencari. Berusaha. Baik, terima kasih Ustaz untuk jawapan tersebut. Dan kejap lagi kita akan sambung pula bagaimana kesungguhan kita untuk bertaubat itu, untuk kita jadikan taubat sebagai satu yang istiqamah, berterusan Ustaz. Dan macam mana pula kesnya kalau tadi tu baru nak mula taubat. Kalau ada yang dah bertaubat banyak kali tapi duk buat lagi ulang-ulang, dia takarrara juga, tapi dia ulang maksiat yang sama selepas bertaubat. Apa syarat-syarat untuk kita bertaubat? Nanti kita akan sambung bersama Al-Fadhil Ustaz Umar Abdul Aziz. Okey, kita berehat seketika dan terus saja bersama kami hanya di Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Warna Pagi IKIM. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana setia memantau siaran kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pastinya bertemankan Nafian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi. Kita masih lagi bersama untuk topik Jumaat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Umar Abdul Aziz yang juga merupakan Imam Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13 Shah Alam untuk kupasan mengenai topik kita pagi ini, iaitu maksiat tanpa taubat. Macam Ustaz sebut awal tadi, ni bukan kempen suruh buat maksiat tak bertaubat. Kita nak cerita apa jadi nanti pada kita kalau terus-terusan dengan maksiat. Tak sempat nak taubat dan kemudian Allah tarik nyawa kita. Itu lebih malang dan menakutkan Ustaz ya. Dan tadi mungkin sahabat kita dah mula nak bertaubat, dah mulakan langkah pertama. Macam mana pula nak istiqamah dengan taubat kita tu Ustaz, supaya tak ulang balik. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu Alhamdulillah kita dah dengar dah bahawa Imam Ghazali gambarkan kepada kita dalam banyak kitab dia. Tapi yang hari ini kita ambil banyak daripada kitab Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali rahimahumullah. Lalu apabila kita dah tahu bagaimana nak mulakan taubat, itulah nak lahirkan penyesalan yang tak boleh dibuat-buat. Dan kalaulah dah ada penyesalan, untuk siapa penyesalan itu dia buat? Mestilah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu sekarang ni bagaimana nak istiqamah? Bagaimana nak istiqamah? Hakikatnya sukar untuk kita tinggalkan dosa. Bahkan itu pun hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, makhluk yang bernama manusia itu dia bukan pembuat dosa. Hadis gambarkan khata', dia sangat banyak buat dosa.
Memang manusia ni dia akan terjebak dengan banyak buat dosa. Kenapa? Antara perkara yang menggalakkan dia dosa adalah syaitan. Tapi kita tak boleh nak salahkan syaitan sentiasa. Bulan Ramadan syaitan diikat. As-sufidati syayatin, syaitan diikat. Tapi kenapa masih ada dosa? Itulah kerana nafsu kita. Nafsu kita yang berada dalam dengan kita, dan inilah yang paling suka untuk dijaga, ditarbiah, dididik. Lalu sebab itulah nafsu dalaman. Lalu di luar ada syaitan, di dalam ada nafsu. Lalu bagaimana nak kekal istiqamah ini? Itulah tak lain tak bukan, kata Imam Ghazali rahimahullah, hadis Nabi SAW, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Itulah sebaik-baik orang yang bila buat dosa, dia sentiasa bertaubat. Dekat sini banyak syaitan, banyak orang yang mana syaitan perdaya dia. Apakah dia? Itulah dia melengah-lengahkan taubat. Apakah persoalan? Kenapa orang lengah-lengahkan taubat? Imam Ghazali dia dah timbulkan soalan itu. Dia kata, kenapa seseorang itu lengah-lengahkan taubat? Dia lengah-lengahkan taubat kerana dia kata, kenapa aku nak bertaubat padahal aku tahu aku akan buat balik dosa itu. Itu cukup bahaya. Cukup bahaya. Kata Imam Ghazali rahimahullah, banyak orang berkata fa in qulta, dia timbulkan soalan ini. Kalaulah ada seseorang itu berkata, mengapa perlu aku bertaubat? Inni a'lamu min nafsi anni a'udu ila dhanbi wala athbut. Kenapa aku nak taubat? Kerana aku akan buat balik dosa tu. Aku tak boleh istiqamah, aku akan buat balik. Lalu kalau macam tu aku tak nak taubat, aku tunggu nanti hujung hidup ketika mana dah tua, dah berusia, barulah nak bertaubat. Maka kata Imam Ghazali rahimahumullah, dia kata, aku tak tahu pandangan ini datang daripada siapa, kecuali daripada syaitan. Memang cara syaitan untuk lengah-lengahkan kita bertaubat. Kenapa? Sebab bila taubat, Allah pasti terima. Bila kita taubat, cukup syarat, memang kerana Allah, Allah pasti terima. Sebab itulah kata Imam Ghazali rahimahumullah, fa'lam anna hadha min ghururi syaitan. Ini tipu daya syaitan bila dia suruh kita taubat je nanti. Masalahnya nanti itu takut tak datang lagi. Nanti itu tak datang. Masya Allah. Jadi kita pun tak tahu bila dipanggil pergi. Dan kita pun selalu berharap kita nak husnul khatimah, Ustaz. Tapi bila kita berani tangguh-tangguhkan, seolah-olah kita taubat kita ni, kita tangguhkan taubat, seolah kita macam mencabar Allah Ta'ala pula. Nak tengok bila Allah boleh ampunkan dosa kita. Jadi itu ceritanya macam mana kita boleh istiqamah dengan taubat kita. Maknanya kat situ, adakah itu sebahagian daripada syarat taubat nasuha, Ustaz? Taubat yang bersungguh-sungguh nak kembali ke jalan yang benar, Ustaz? Tidak, tak termasuk dalam taubat nasuha yang mana kalau dia ulang balik bererti tidak. Sebab itulah Imam Ghazali sebut, apabila seseorang itu dia ingat dosa, itu pun datang daripada Allah. Ada dua benda penghalang manusia untuk bertaubat. Satunya masa. Kerana bila tiba salah satu daripada dua benda, sabda Nabi SAW, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Selagi mana dia belum dalam keadaan sakarat, selagi itu Allah terima taubat. Lalu penghalang pertama taubat adalah kita tak tahu masa kita sampai bila. Lalu bila kita lengah-lengahkan, kita takut kita mati dahulu. Kita pergi dahulu. Lalu itu penghalang pertama. Sampai dia waktu sakarat tu, taubat dah tak diterima. Ataupun sampainya kiamat, ketika matahari terbit daripada arah bertentangan, waktu itu Allah tak terima. Lalu sebab itu tak digalakkan untuk lengah-lengahkan taubat. Yang kedua yang kata Imam Ghazali dalam awal kitabnya Muqaddimah Minhajul Abidin, dia kata kesedaran nak bertaubat itu pun datang daripada Allah. Berapa banyak orang yang mana bila dia ada kesedaran, dia tak nak taubat. Aku dah buat dosa. Itu datang daripada Allah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nur. Cahaya tu datang daripada Allah. Tetapi bila dia dah dapat kesedaran tu, dia tak nak taubat. Nantilah. Takut nanti buat balik. Bila dia nampak syaitan ni hebat, dia hidup lagi lama daripada kita. Dan dia pun janji untuk sesatkan kita. La ughwiyannahum ajma'in. Aku janji, ya Allah, aku akan sesatkan manusia. Summa la'atiyannahum min baini aydihim. Dalam surah Al-A'raf Allah sebut, Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku janji dengan kamu, ya Allah, aku akan serang manusia itu daripada depan dan belakang. Wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Daripada kiri dan kanan. Lalu syaitan nampak macam cantik. Buat apa nak taubat, nanti buat balik.
Itu sebenarnya kata Imam Ghazali sangat salah sebenarnya. Walaupun apabila kita kata begitu, cakap balik dengan hati, macam mana kamu boleh pasti kamu akan buat balik dosa? Sebab belum buat lagi. Lalu perkataan, aku tak boleh tinggal, aku akan buat balik. Macam mana kita boleh kata dengan pasti kita akan buat balik dosa tu lepas taubat? Lalu sebenarnya kata-kata tu datang daripada syaitan. Ya, betul. Sebab kita tak hidup lagi. Walaupun untuk 5 minit akan datang, kita tak hidup lagi. Lalu bagaimana kita boleh kata dengan pasti, aku akan buat balik dosa tu? Padahal dosa tu belum berlaku lagi. Lalu siapa sebab yang itu, beritahu? Siapa yang beritahu? Itu daripada syaitan. Lalu sebab itulah kata Imam Ghazali, sebaiknya buat dosa, terus taubat. Itulah dia syarat dia. Kalau antara kita dengan Allah, mestilah kerana Allah dosa tadi, mestilah menyesal dan mestilah berazam untuk takkan ulang balik, dan mestilah tinggalkan dosa itu sekarang. Yang mana itu kita biasa dengar, kita berjanji untuk tinggalkan sekarang. Syarat pertama, tak boleh nanti sebulan lepas ni. Itu bukan taubat. Dia mesti berjanji untuk tinggalkan sekarang. Sama ada lepas sebulan buat balik, itu Allah yang lebih mengetahui. Jadi syarat pertama, mesti berjanji untuk meninggalkan sekarang. Yang kedua, mesti berazam untuk takkan ulang balik. Yang kedua, kalaulah dia ulang balik, maka itu dia bertaubat balik. Yang ketiganya, mestilah kerana Allah, bukan kerana yang lain. Mesti kerana Allah penyesalan tadi. Lalu itulah 3 syarat taubat yang mesti dia kena, yang dia kena buat. Dan kalau berkaitan dengan manusia, maka dia kena pulangkan balik. Kalaulah itu daripada sudut benda yang boleh dipulangkan, daripada sudut harta, daripada sudut benda, daripada sudut apa pun, kalau dia boleh pulangkan balik. Termasuk kata-kata juga Ustaz ya. Termasuk kata-kata yang tak benar kita dah lemparkan pada orang. Betul. Kita kena minta maaf dan jelaskan balik. Kalau tak, takut-takut ia menghambat kita bila di sana nanti Ustaz. Masya-Allah. Itu apa tambahan lagi ataupun beberapa peringatan daripada Ustaz Umar Abdul Aziz untuk tajuk maksiat tanpa taubat kita. Kejap lagi kita akan sambung lagi. Ya benar, dan kita berehat seketika, kita berzikir dahulu. Dan untuk anda semua terus saja bersama kami hanya di Warna Pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah berlaku zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta
Subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dah sedekat dah. Dah sedekat ke? Iyalah, dah sedekat dah telekong Siti Khadijah tahun ni. Sempena 2019, rebut peluang untuk menangi 1,000 pasang telekong Siti Khadijah dengan melayari dahsedekat.com. Boleh hadiahkan pada mak dan yang tersayang. Tertakluk terma dan syarat. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi IKIM. Anda masih lagi mendengarkannya bersama Pian dan juga Hazwan pagi ini, dan pastinya topik Jumaat kita pagi ini bersama dengan Ustaz Umar Abdul Aziz tentang maksiat tanpa taubat. Tertarik betul sebenarnya saya pendengar-pendengar di Facebook yang ramai komen dan juga sempat mencatat antara syarat taubat kita, berjanji untuk meninggalkan apa yang kita buat sekarang, berazam tak nak buat lagi, dan juga taubat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bayang Ustaz, saya terbayang kalau lah dosa itu berbau busuk. Tak tahu busuk mana kita Ustaz nak menanggungnya. Dan cuma kalau ada cara untuk menghilangkan bau ataupun titik hitam noda di hati kita, pasti ada caranya melalui taubat ini Ustaz, yang Ustaz pun dah ceritakan sedikit demi sedikit tadi. Tapi Ustaz nak sambung lagi, macam mana Ustaz kita boleh taubat dan terus tinggalkan maksiat. Betul. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Lalu kita pun dah berada di penghujung. Kita dah bincangkan banyak perkara, tetapi sebenarnya banyak mana pun yang kita bincangkan, sebenarnya niat saya ia adalah permulaan untuk kita bertaubat. Lalu untuk kita bertaubat, syarat yang penting juga adalah kita kena kenal rahmat Allah. Sebab Allah dah bagi kita waktu yang sangat luas untuk kita bertaubat, daripada semenjak kita baligh sampailah kita tak tahu bila kita akan mati. Lalu untuk itu kita kena kenal Allah. Allah adalah zat yang maha penyayang dan Allah memang suka kita bertaubat. Lalu sebab itulah segerakan taubat. Sebab itulah kalau kita baca dalam juz yang keempat, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Allah suruh Nabi yang sampaikan. Bayangkan Nabi, kekasih Allah tu, yang menjadi perantaraan kepada manusia yang berdosa. Lalu apa Allah sebut? Alladzina asrafu ala anfusihim. Orang yang mana telah membinasakan diri dia, melampaui batas dengan dosa-dosa yang besar. Bayangkan dosa besar yang macam mana sekalipun, kalau kita bertaubat, Allah pasti terima. Apa yang Allah minta daripada kita? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah. Dan inilah yang sebenarnya banyak orang lupa ataupun tak tahu ataupun tak kenal, lalu dia putus asa daripada rahmat Allah. Dan ada pula sebahagian orang yang menjadi penyebab orang lain putus asa daripada rahmat Allah. Bila dia tanya pasal ni, dah besar dosa ni, neraka. Alhamdulillah. Siapa kita untuk tentukan? Itu adalah kerja Allah. Lalu sebenarnya tak ada dosa yang tak diampunkan oleh Allah selagi mana kita hidup dan belum sampai waktu sakarat. Lalu Allah ingatkan, la taqnatu, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Kenapa? Sebab bila putus asa, manusia dia takkan taubat. Dia dah putus asa. Lalu sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, kenapa jangan putus asa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya bukankah Allah itu boleh ampunkan semua jenis dosa? Keseluruhan dosa Allah boleh ampunkan. Kenapa Allah boleh ampunkan semua jenis dosa? Lalu Allah ingatkan, innahu huwal ghafur. Sesungguhnya Allah itu memang sangat-sangat maha pengampun. Dan kenapa Allah itu maha pengampun? Tak lain tak bukan kembali kepada asalnya Ar-Rahim, kerana Allah itu maha penyayang. Rahmah, kasihnya Allah. Rahim, penyayangnya Allah. Lalu sebab itulah digambarkan di sini bahawa jangan putus asa. Permulaan untuk seseorang itu terhalang daripada taubat adalah dia berputus asa. Bila dia berputus asa, lalu dia takkan dapat natijah tadi. Itulah rahmatnya Allah, penyayangnya Allah, kasih sayangnya Allah. Sebab itulah dalam hadis yang ada disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-Ku,
kalaulah dosa kamu itu ananas sama, lau balagat dhunubuka ananas sama, kalaulah dosa itu tinggi sampai langit sekalipun, yang mana jarang manusia buat dosa sebanyak itu. Tapi kalaulah dosa dia setinggi langit sekalipun, tapi syarat dia kembali kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah, maka sabda Nabi SAW yang mana Allah SWT telah berfirman, nescaya aku akan datang kepada kamu dengan pengampunan yang sebanyak itu juga, wala ubali, dan aku langsung tidak kisah berapa banyak dosa kamu. Syarat dia kena kembali kepada Allah, istighfar, yang mana istighfar itu bukan sekadar pada lisan, tapi itulah penyesalan daripada hati. Kalaulah kita kembali kepada Allah bersungguh-sungguh, nescaya Allah pasti terima. Tapi malangnya manusia tu dah ada blok. Allah boleh terima ke? Kita dah sangka buruk dengan Allah. Allah boleh ampunkan ke? Kita dah sangka buruk dengan Allah. Sebab itulah sangat penting kita pun berada pada bulan Rejab, yang mana para salafun salih kita galakkan untuk banyakkan istighfar pada bulan Rejab. Lalu dalam bulan Rejab ni kita banyakkan istighfar, walaupun pada permulaannya pada lidah saja. Mudah-mudahan beri kesan kepada hati dengan kita buat 3 benda yang mukaddimah taubah tadi. Dan yang keduanya adalah tak lain tak bukan kena tuntut ilmu yang betul untuk kita sampai kepada Allah. Kenapa banyak orang tak nak taubat? Kenapa dia terhalang? Kerana dia sangka Allah, dia rasa Allah tak boleh terima taubat dia. Dan itu adalah ilmu yang salah. Sepatutnya bila ilmu yang betul, dia tahu Allah terima. Kenapa? Allah sayang. Kenapa Allah sayang? Allah tu pengampun. Lalu bila ada ilmu yang betul, lalu kedua adalah kita kena berusaha lazimkan diri untuk kita menuntut ilmu yang betul daripada mursyid, daripada pembimbing yang betul. Dan yang ketiganya tak lain tak bukan, kita kena ubah suasana kita, duduk dalam suasana yang elok. Sebab itulah dalam hadis kenapa Nabi SAW ceritakan sebuah kisah, ada orang yang telah bunuh 99 orang. Bukan bunuh nyamuk, bukan bunuh apa, bunuh orang. 99 orang. Kenapa Nabi bawakan kisah itu? Bukan galakan untuk kita bunuh orang, tidak. Tetapi ketika itu terdetik hatinya untuk bertaubat. Yang mana kita dah tekankan berkali-kali, terdetiknya perasaan untuk bertaubat jangan diabaikan. Itu tanda Allah ingat kita. Itu tanda Allah suruh kita kembali kepadanya. Lalu sebab itu terdetik dalam hatinya bertaubat. Lalu dia bertanya kepada orang yang kurang ilmu. Kurang ilmu. Itu poin yang kedua. Kena ada ilmu. Lalu apabila kita kurang ilmu, dia tanya kepada orang itu, bolehkah hali min taubah? Ada tak taubat untukku? Orang yang kurang ilmu tadi dia kata tak ada. Neraka ni, neraka tak ada. Itu hadis tu ada dalam Riyadhus Shalihin, cuma saya bawakan dalam interpretasi yang berbeza. Lalu dia kata tak ada. Bila tak ada, bila seseorang tu tak cukup ilmu, dia buat keputusan yang salah, lalu apa yang terjadi? Orang itu dibunuh oleh pembunuh yang 99 tadi. Kita nampak ilmu sangat penting. Tanpa ilmu, nyawa boleh melayang. Tanpa ilmu, kita boleh tidak kenal Allah. Tanpa ilmu, kita bukan sekadar tak kenal Allah, kita boleh jauhkan orang lain daripada Allah. Dan itu yang kita takut. Kita menjadi penyebab orang lain jauh daripada Allah. Kenapa? Sebab kita tidak ada ilmu. Ilmu sangat penting. Ibadah penting. Tapi kata Imam Ghazali, lebih penting daripada ibadah adalah ilmu yang betul. Sebab itulah dalam kitab Minhajul Abidin dia bawakan aqabah yang pertama adalah ilmu. Ilmu sangat penting. Lalu itu yang kedua tadi ilmu. Yang ketiga adalah suasana yang baik. Lalu sebab itulah bila orang yang telah bunuh 99 orang ini, dia pergi kepada orang berilmu yang betul setelah dia bunuh 100 orang. Lalu orang itu kata, ada. Siapakah yang boleh menjadi penghalang antara kamu dan Allah? Tak ada. Selagi mana ada nyawa, selagi mana ada usia, selagi mana ada masa, maka selagi itu taubat akan diterima. Cumanya yang menjadi blok tadi ilmu yang tak mencukupi, sahabat yang tak baik. Sebab itulah orang berilmu tadi kata, engkau kena pindah kerana tempat yang kamu tinggal adalah penuh dengan pendosa. Pindahlah ke kampung yang lebih elok. Daripada situ pengajaran dia untuk ubah diri kita, istiqamah diri kita. Tak lain tak bukan kena ada suasana yang baik. Duduk dengan suasana yang baik. Bergaul dengan orang yang baik. Taklah kata kita tinggalkan orang yang tak baik. Tidak. Tapi lebih kerapkan masa untuk bersama dengan orang yang baik. Kenapa? Al-mar'u ala dini khalili.
Dia akan ikut kepada siapa yang dia berkawan baik. Al-mar'u, manusia itu dia akan berada pada kepercayaan agama orang yang mana khalil, yang dia rapat dan dia sayang. Lalu itulah harapan kita. Ini sebenarnya bukan keseluruhan. Banyak lagi tentang taubat yang kita tak sempat nak kupas. Banyak lagi tentang hamba Allah yang kita tak sempat nak kupas. Tapi ini sekadar permulaan untuk seseorang itu mula ada kesedaran untuk bertaubat. Dan kita pun jadi penyebab orang lain untuk bertaubat. Ajak orang kepada Allah. Ajak orang untuk dekat dengan Allah. Tunjukkan dia rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan tak lain tak bukan jalan itu adalah melalui jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bermula pada usia 40 tahun seorang diri, ketika mana Nabi SAW wafat pada usia 63 tahun, selepas 23 tahun Nabi telah bawa 200,000 sahabat. Daripada awal seorang diri, tapi akhirnya boleh bawa orang untuk kenal Allah 200,000. Walaupun ada setengah pandangan mengatakan 124,000, tapi ada pandangan yang mengatakan sampai 200,000 jumlah sahabat. Dan 200,000 orang ni telah bawa agama, kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi sampai kepada kita. Lalu sebab itulah mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita, bimbingan kepada kita. Saya rasa itu sahaja insya-Allah. Ustaz Jom, alang-alang kita berada di hujung ni, mungkin Ustaz boleh pimpin satu doa untuk kita aminkan bersama, dan moga-moga dapat kita bertaubat dan memulakan langkah taubat itu insya-Allah. Ustaz, syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Zat yang Maha Penyayang, wahai Zat yang tidak pernah membenci hamba-hambanya. Sesungguhnya kami ini adalah hamba-Mu yang lari daripada petunjuk-Mu ya Allah. Kini kami telah sedar dan kami telah berada di hadapan pintu rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan kederhakaan. Lalu kami telah hadir untuk berdamai dengan-Mu ya Allah. Kami adalah hamba-Mu yang penuh dengan dosa dan noda. Kami hadir untuk memohon keampunan-Mu ya Allah. Maka ampunkanlah kami, maafkanlah kami dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Terimalah kami dengan rahmat-Mu ya Allah, dan janganlah selepas daripada ini Dikau biarkan kami tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Dekatkanlah kami dengan hamba-hamba yang Dikau redai ya Allah. Dekatkanlah kami dengan hamba-hamba yang Dikau redai ya Allah. Dekatkanlah kami dengan hamba-hamba yang Dikau redai ya Allah. Kami adalah amat jahil, maka ajarilah kami ya Allah. Kami adalah amat hina kerana dosa, maka muliakanlah kami dengan taubat-Mu, dengan taubat daripada-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Abdul Aziz atas. Minta maaf. Masya-Allah. Terbaik Ustaz. Hari ini kami pun dapat juga direzekikan bersama dengan Ustaz yang baik pada hari ini untuk memberi pimpinan pada kita untuk topik Jumaat membawakan tajuk maksiat tanpa taubat. Ustaz, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi lain masa insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian kita untuk hari ini. Terima kasih sahabat-sahabat yang mendengar dan menonton di Facebook kita. Boleh bawah tu ada button share, tekan share biar ramai lagi dapat manfaat. Ya betul. Baik, selepas ini kita akan bersama pula